Korang bayangkan tahun 1975 satu dunia Islam tersentak masa tu. Masa tu Raja Faisal tengah relax berdiri kat istana dia kat Riyadh, tengah ada majlis sambut tetamu delegasi dari Kuwait. Tengah syok sembang, tiba-tiba bang, satu peluru tembus kat dagu dia. Tak cukup satu, ada lagi peluru kena telinga sampai beliau jatuh dan meninggal dunia kat situ juga. Yang buat kita rasa nak gugur jantung ni, yang tarik picu tu bukan ejen asing atau musuh jauh, tapi anak saudara dia sendiri. Paling pelik bin ajaib, media barat masa tu macam berpesta, suka betul dia orang bila Raja Faisal ni sudah tak ada. Siapa sebenarnya Raja Faisal ni sampai barat dendam betul kat dia? Raja Faisal ni lahir tahun 1906, anak kepada pengasas kerajaan Arab Saudi ketiga, Raja Abdul Aziz. Kecil-kecil lagi dia dah tunjuk bakat jadi leader, umur 16 tahun dah kena hantar pergi England jadi utusan diplomatik bincang hal besar. Bayangkan, umur 26 tahun dah pegang jawatan menteri luar sampai berpuluh tahun. Dia naik takhta lepas abang dia, Raja Saud, kena turunkan cara lembut sebab keluarga nampak abang dia ni sangat tak pandai jaga negara sampai ekonomi nak hancur. Bila Faisal jadi raja, dia buat perubahan yang orang anggap luar biasa masa tu. Dulu kat Saudi, jangan haraplah nak nampak sekolah perempuan, memang tak ada langsung. Televisyen pun tak ada. Sebab ulama' masa tu bagi fatwa haram. Tapi Faisal ni cerdik. Dia buat reformasi slow-slow. Dia buka sekolah untuk perempuan. Dia bawa masuk TV untuk pendidikan. Dan paling penting, dia asingkan duit poket keluarga diraja dengan duit negara. Dia tak nak harta rakyat kena sakau. Dia hantar beribu pelajar pergi belajar kat barat biar pandai ilmu sains dan teknologi, lepas tu balik bangunkan tanah air. Tapi biasalah, bila buat benda baru, ramai yang tak puas hati, terutamanya golongan yang terlalu strict. Sampai ada protes besar yang korbankan banyak nyawa, termasuklah seorang kerabat diraja namanya Khalid bin Musaid. Nama ni korang kena ingat sebab dia ni abang kepada si penunggas tadi. Tapi musuh paling besar Raja Faisal ni sebenarnya kat luar negara. Dia ni hero Palestin yang paling berani weh. Tahun 1969 masa Masjid Al-Aqsa kena bakar, Faisal tak duduk diam. Dia gerakkan kuasa ekonomi melalui OPEC. Zaman dia, OPEC ni bukan setakat bincang harga minyak, tapi suara diorang buat dunia bergegar sebab diorang boikot Isbiul habis-habisan secara politik dan ekonomi. Puncak kemarahan barat ni meledak masa tahun 1973 masa Mesir dengan Syria tengah perang nak rampah balik tanah diorang dari Isbiul dalam perang Yom Kippur. Amerika terikat pula macam biasa, sibuk nak jadi abang kawasan, pergi hantar bantuan senjata bernilai $2.2 bilion. Amerika terikat secara non-stop kat Isbiul. Raja Faisal apa lagi? Dia mengamuk. Dia kata, okey, kau nak main kasar aku potong bekalan minyak. Terus dia stop hantar minyak kat Amerika Terikat dan negara yang sokong Isbiul. Korang tahu tak? Jadi harga minyak melambung tinggi dari ratusan ribu sampai jadi puluhan juta kalau ikut nilai sekarang. Ekonomi Amerika Terikat lumpuh terus. Orang beratur panjang berkilometer kat stesen minyak. Kilang kat Belanda tutup. Pengangguran naik mendadak. Masa tu baru dunia sedar kalau pemimpin Islam bersatu dan ada prinsip, kita ni sebenarnya kuat sangat. Tapi itulah, keberanian Faisal ni buat mereka rasa orang ni tak boleh hidup lama lagi. Maka diorang guna senjata sulit, iaitu anak saudara Faisal sendiri, Faisal bin Musaid. Budak ni lama duduk kat Amerika Terikat, hidup gaya barat kat San Francisco, ada awet Yahudi dan kaki pati narkoba. Ada rekod dia ni. Dia ni lah orang yang paling sesuai nak buat kerja kotor tu. Alasan balas dendam sebab abang dia, Khalid, mati masa protes dulu pun dipetik untuk tutup line. Jadi si penunggas ni balik Saudi, masuk istana tanpa kena periksa langsung sebab dia kerabat, terus dia tembak pakcik dia sendiri masa tengah majlis rasmi. Sedih sangat, pemimpin yang hebat macam Umar bin Khattab zaman moden ni mati syahid kat tangan darah daging sendiri. Lepas Faisal meninggal, pengganti dia ubah balik semua polisi. Hubungan dengan Amerika Terikat jadi mesra semula, minyak mengalir laju balik, dan nama Raja Faisal ni macam cuba dipadam terus dari buku sejarah. Kalau korang rasa cerita ni menarik, dan korang mahu lebih detail, lebih mendalam tentang sejarah hitam hero Islam yang dilupakan ni, korang dapatkan buku pada pautan video ini. Banyak lagi rahsia yang korang tak tahu ada dalam tu. Korang rasa ada lagi tak pemimpin yang berani macam dia sekarang? Jomlah kita tutup cerita ni dengan doa kafaratul majlis.